ni, dia orang yang Tuhan buka ain basirah dia sebelum berlaku banjir besar ni. Dia rakyat Kambur, kita doa lah, dia kata, sebab kita ada serangan besar nak mari. Jadi hamba duduk 2-3 hari, tengok awan tu pelik kata ni, lain macam awan. Hamba tanya dia, benda ni ke serangan? Dia kata ya, tu dalam 7 hari sebelum banjir besar berlaku. Jadi hamba kata, sudah kicau, ya Allah selamatkanlah penduduk-penduduk ni. Apa tuan-tuan, dia serang seluruh Asia Tenggara. Dan banjir besar yang berlaku tu, dia adalah serangan puak-puak Dajjal menggunakan teknologi, sebab dia nak musnahkan ladang-ladang makanan dan tapak-tapak semayan padi. Kerana Asia Tenggara ni adalah baluh padi dunia.